sesuai lah, lebih selesa berbanding dengan so inilah suasana di sekitar Masjid Nabawi. Assalamualaikum. Untuk travelog kali ni, kami nak tunjuk kat korang macam mana suasana berpuasa di Haramain. Dekat Masjidil Haram, waktu hampir berbuka tu memang penuh gila. Karpet sekejap dia tak ada ruang lapang dan semua orang tinggal tunggu azan je dengan kurma dan zam-zam di tangan. Walaupun sesak, peliknya jiwa rasa tenang je. Bila bergerak ke Madinah pula, mood dia berubah. Masjid Nabawi lebih lapang, angin Madinah lembut dan momen berbuka tu rasa lebih tenang dan teratur. Sambil tu, dapat berbuka free. Terima kasih kepada program Sufrah Malaysia. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di bahagian atas Masjidil Haram. Ini dalam fatrah atau dalam waktu sahur. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan suasana lah. Masjid Aisyah. Itu sekarang dah sengsara. Baik dah call dah jatuh masing. Jatuh masing. Alhamdulillah, kita hari ni cuba berbuka di luar di Makkah ni di hadapan Al-Bait, dan sini ada safra dan ramai makan dengan hidangan yang diberikan secara percuma. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang saya berada di Masjidil Haram pada waktu sahur. Ini lebih kurang waktu sejam. Sejam sebelum sahur. So ramai yang masih dalam keadaan menunaikan qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, dan ramai juga yang sedang sahur lah. Syukran. Live? Live, ini listen live. Okay, so sekarang dah azan yang pertama untuk menandakan bahawa lagi sejam lagi untuk subuh. Suasana kat sini. Alhamdulillah, kita dah sampai di Madinah. Kita berada di stesen kereta api Haramain, Madinah. InsyaAllah kita nak menuju ke Masjid Nabawi. Kita berbuka puasa. So insyaAllah, jom kita buka.
kita dah sampai stesen train Madinah. So kita tengok taksi sekarang memang semua mahal, 100 lebih ke atas. So kita ambil bas yang paling murah insyaAllah. Bas tu dalam harga dia untuk seorang 11 rial. So dia boleh berhenti kita dekat King Fahad. Dekat lah insyaAllah. Okay, jom. Okey je. Kita baru saja selesai solat asar. So kita sekarang menuju ke Safarah Malaysia. Tempatnya adalah dekat kalau daripada pintu Masjid An-Nabawi, pintu 322. Pintu 322 ia berhadapan dengan Hotel Movenpick. So tempatnya dekat mana? Tempatnya berada dekat sana. Kat sana insya-Allah nanti dan dekat maghrib kita akan tunjukkan bagaimana suasana berbuka puasa di sini insya-Allah. Sini juga yang best kalau kita kat Safarah Malaysia ni, kita boleh tengok dia ada grup Telegram. Contoh macam hari ni dia ada menu iftar 27 Ramadan. Hari ni kan 27, malam 28. Ada nasi lemak ayam, nasi ayam sup dengan nasi ayam gulai. Oh, sedap. So ini kita tahu. So kita tahu sebelum kita nak datang tu kita tahu apa menu kita nak buka hari ni. Dan tiap-tiap hari lah macam tu. So best, memang luar biasa. Okey, jom. Kita tunggu nak buka puasa. So sambil-sambil tu kita lari dari matahari, kita duduk sini sama staff-staff yang bagi makanan buka puasa, iftar saim. So kita ni beri interview sikit. نحن نفرش الصفر هنا ونأتي بالوجبات ونأكل ونشيل الصفر ونذهب. Masya Allah, tabarakallah. Jadi volunteer. Jadi dia memang dia tak tak dibayar gaji lah. Sukarelawan lah. Sukarelawan. وهذول زملائي في العمل. Ni semua ni kawan-kawan yang هذا selalu. حذيفة. Kalau sebelum ni kalau kita lihat suasana di Makkah agak crowded. Tapi sini kalau kita tengok banyak lagi tempat-tempat lapang, sesuai lah, lebih selesa berbanding dengan Makkah. So inilah suasana di sekitar Masjid An-Nabawi. Dan perbezaan antara suasana berbuka puasa Madinah dengan Makkah, Madinah lebih lapang ataupun lebih tenang. Sekarang ni waktu lebih kurang 1 jam sebelum maghrib, tapi banyak lagi tempat-tempat kosong. فيديو في ثانية. في ثاني حلو طريقة السحب عارف. So, Ustaz Qayyum, berapa lama dah teruskan? Okey, jadi sedikit pengenalan lah berkenaan dengan Safarah Malaysia ni. Dia adalah salah satu program yang mana inisiatif kita untuk buat kawasan tempat berbuka khas untuk jemaah Malaysia. Okay, di mana makanan yang kita hidangkan memang makanan Malaysia sahaja. Okay, dan Safarah Malaysia ni kalau ikutkan dia memang dah mula ditubuhkan ataupun program ni dah dilaksanakan pada tahun 2018 lagi sebenarnya. Dah lama dah. Okay, tapi selepas Covid dia terputus kejap. Kemudian inilah tahun lepas baru start balik Safarah Malaysia ni. Dalam sehari setakat ni maintain lah daripada 1 Ramadan hari tu lebih kurang dalam 300 ke 400 pack. Masya-Allah. Okay. Untuk menu pula memang kita sediakan makanan Malaysia saja dan menu ni bertukar-tukar lah setiap hari. Antaranya ayam masak belado, ayam masak lemak, nasi ayam, kerabu, memang semua lauk-lauk Malaysia. Makin lapar lah dengar. Makin lapar kan dengar. So sekarang ni bentang Safarah, makanan buka dan sebagainya. Cuma untuk makanan berbuka Malaysia akan diserahkan selepas maghrib. So nanti insya-Allah lepas maghrib kita tengok apa makanan menu pada hari ni. Okay, Alhamdulillah selesai solat maghrib. So sekarang ni dalam persiapan nak bagi makanan. Jom kita tengok. Ini ya. Pas tarawih, kau tarawih sini. Budak-budak 2-3. Okay, Alhamdulillah. Kita baru je buat makanan. Bayang gulai lah. Maksud dia sesuai lah untuk seorang. Tu ada telur, ada timun dan nasi. Bukan ni je ada. Dia ada yang lain, ada yang dapat nasi lemak. So sehari tu bukan satu menu je. Dia ada variasi lah. Oh.
Si apa ni Berapa? Teliu. Dua ni. Okey, kita rasa sikit Slow sikit. Again sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dah apa? Dah. Rasa Malaysia? Rasa Malaysia tu punya Mekah tu dia. Orang kata kalau lama tak balik Malaysia ni, nostalgia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang ni pagi raya, pada baru lepas solat raya tadi, Ustaz Mahmud, staff kita kat sini, dia ajak kita makan perut kambing. Matam, kedai makan lah. Okay, jom. Ni biasanya kalau kita pergi kedai macam ni, kedai pro goreng, dia bagi ni syurbah. Lagi sedap dia ada bubur lambuk. Macam bubur. Dicampur perut. Ni perut. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dia cuba, kita cuba. Kami dah. Sedap. Boleh telan lah. Ha. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ni dia punya sup tu ni. Jadi, korang boleh nampak kan betapa bezanya berbuka puasa di Mekah dan Madinah. Kalau nak berbuka di Mekah, kena cepat-cepat sebab sekejap je ambil masa nak penuhkan semua ruang. Berbuka di Madinah pula, terus berbeza vibe dia. Lapang, tenang. Tapi dua-dua rasa berbaloi sebab mana lagi best tempat nak berbuka kalau bukan di Haramain. Jadi, harap korang dapat rasa sekali macam mana suasana berbuka di Haramain melalui vlog ni. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Jumpa lagi dalam travelog seterusnya. Assalamualaikum.